Assalamualaikum. Pagi ni saya main di Kelana Tone 9 ataupun Tenti bersama rakan baik saya Zul Akbar. Format pagi ni match play. Seperti biasa, target kita lubang ni ialah akhiri fairway. Sebab apa? Untuk mengelakkan fairway bunker di sebelah kanan tu. Alhamdulillah, bola saya landing di tempat yang ditargetkan, manakala Abang Zul pula tersasar masuk di bunker kanan. Second shot saya dalam 100 meter, Alhamdulillah on the green, birdie try. Abang Zul pula daripada tepi green tu chip dekat pin. Ni saya kena birdie ni untuk one up. Miss lah pula. Lubang ni kami sama-sama par. Next hole, par 3, bola saya iron macam kena solid masuk bunker. Abang Zul on the green, tapi jauh lah. Saya blast bunker cantik, 2 kaki je, hampir dengan pin. Abang Zul putt untuk birdie, tapi salah line, jauh, miss kanan. Putt pula tak masuk. Saya pula yang 2 kaki ni, saya duk perhati flight belakang, duk tunggu nak cepat, boleh miss. Peras betul lah. So lubang ni all square. Next, par 5 lubang 12 ni, kita punya target ialah left fairway, berhampiran dengan bagi track. Kalau dekat kanan fairway tu ada bunker, kemungkinan besar suasana kering macam ni boleh sampai. Alhamdulillah, saya punya tee off betul-betul tengah-tengah fairway. Jauh pula tu. Abang Zul dia layout sebab di depan green tu ada longkang, dia layout dengan guna 8 iron je. Saya pula ada distance lagi 190, boleh 2 on ni. Try lah dengan 5 wood. Alamak, top celaka betul. Nice on. Third shot Abang Zul on the green. Saya pula third shot dalam sekitar 70 meter depan green tu ada pokok berjuntai besar tu. Gamble lah. Kena lah. Lepas pokok tu. Macam tak percaya lah. Kami sama-sama try attack untuk birdie. Abang Zul pergi dulu sebab dia jauh. Cantik part dia. Given. Masuk birdie. Birdie yang pertama hari ni. Alhamdulillah. Next, lubang 14 par 3. Kami sama-sama on lubang ni. Dua-dua attack untuk birdie.
Abang Zul pilih putter untuk di luar green, given. Saya pula dalam 15 kaki untuk putt birdie. Miss. Okay, sama-sama par. Still saya 1 up. Next, lubang 14 ni susah sikit. Walaupun dia pendek, landing area kecil sangat. Kalau kanan, kemungkinan bola kita pergi ke highway. Kalau kiri, masuk ke fairway bunker yang besar tu. So yang terbaik ialah kita main bola fade. Cantik betul lah. I proud myself. Abang Zul tee off dia pula tembak langit. Tembak langit lah bang. Tapi still fairway. Second shot dia guna rescue. Bola rendah, naik green. Saya dalam sekitar 100 meter. Given birdie. Teruja betul. Bukan given lah, kena putt jugalah, tapi pendek sangat, dalam dua kaki. Easy birdie. Lubang 15, kerana inilah yang lubang yang paling payah. Dah lah jauh, macam par 5, sempit pula. Kanan tu pergi highway, OB. So pilihan yang terbaik main kiri fairway. Tapi jangan kiri sangat, problem juga second shot macam Abang Zul. Awak besar. Second shot saya dalam 175 meter. Shot saya cantik, tepi green, tapi malangnya simple chip macam ni pun saya tak boleh given. Kecewa. Main hari-hari. Abang Zul 3 on, saya pun 3 on. Tapi dia downhill, dia agak takut-takut nak putt. Saya pula dalam 4 kaki punya putt macam ni pun saya boleh miss. Muncullah Abang Zul putt lagi sekali, miss lagi. So saya dah menang lubang ni. Next, par 5 ni agak mudah. Cara nak pukul jauh, kita kena attack kanan fairway ataupun bagi track. Tapi bagi track yang sebelah kiri lah, bukan yang sebelah kanan. Belah kanan tu dah nak pergi hutan belantara. Belah kiri bagi track. Saya aiming sana, tapi bola saya tarik. Bila tarik, dia pergi center fairway lah. Abang Zul pun sama, tarik, pergi left fairway. Jadi dia layout sajalah dengan rescue untuk main selamat. Sebab sebelah kiri tu ada pond. Saya second shot saya dalam sekitar 195 meter. Boleh on ni, boleh try 2 on ni. Tapi belakang green tu ada gangguan pokok. Saya cuba main draw. Jadi shot ketiga Abang Zul on the green.
Saya malang betul. Second shot saya tadi kena papan tanda yang merah tu. Kalau tak, bola saya dah tepi green dah. Lubang ni kami sama-sama 3 on, 2 putt. Dua-dua dapat par. Par 3 lubang 17. Target kita ialah kanan green. Sebab apa? Dekat kiri green tu, sebelum nak sampai green, ada 2-3 bunker yang bersepah. Shot saya nampak cantik menuju ke pin. Saya ingatkan dah on dah, tak sampai. Abang Zul pula top kambing bola dia. Tapi magic lah, dia punya chip given. Orang kata skote je. Cish. Saya pun fokus lah, chip nak masukkan bola tu terus. Fokus tak sampai. Saya putt cantik. Bola tu masuk lubang, patah balik. Feras betul lah. Aduh. Saya tengok slow mo. Bola tu dah masuk kanan lubang, dia boleh U-turn. Saya kalah dengan Abang Zul lubang tadi. Last hole, Abang Zul tee off cantik, saya pun cantik. Target kita kanan fairway. Sebab dekat kiri fairway tu ada bukit, ada pokok-pokok. Abang Zul membuat pukulan kedua dalam distance 145 meter. Bola dia elok draw pergi ke pin. Saya dalam 125 gunakan 9 iron. Pun cantik, straight to the pin. Dua-dua try attack untuk birdie. Kami sama-sama par lubang ni. Total saya 2 up ataupun gross 1 over. Sekian saja perkongsian hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jumpa lagi.